Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Sabtu ini adalah menjadi tanggungjawab kepada semua mereka-mereka yang tersenarai dalam senarai pengundi-pengundi di Sungai Besar dan juga di Kuala Kangsar adalah menjadi tanggungjawab untuk datang menunaikan ataupun membuat undi. Saya bagi pihak rakan-rakan dari PAS ingin menyatakan bahawa calon kita, terutama Dr. Rani, ialah calon yang saya anggap sesuai untuk menjaga kawasan Sungai Besar ini. Jadi saya harap mendapat sokongan dan beliau sudah memberi sumbangan lebih daripada 6 tahun jadi ahli Dewan Undangan Negeri yang sentiasa peka tentang keharmonian dan kejayaan rakyat di negeri Selangor. Jadi saya tidak ada halangan untuk memperkenalkan dan meminta pengundi-pengundi memilih beliau. Ini Kuala Kangsar macam mana? Kuala Kangsar saya tidak terlibat, walau bagaimanapun saya rasa pemilihan di Kuala Kangsar juga oleh PAS, seorang doktor yang bersama saya juga Dr. Halimah yang seorang doktor juga telah menunjukkan satu career ataupun satu profession yang sangat senang dengan rakyat. Jadi kalau kita dapat memilih orang doktor, dia bukan saja boleh mengubat rakyat tapi menolong mencari jalan pembangunan rakyat di Kuala Kangsar. Walau bagaimanapun saya percaya pemilihan yang dibuat oleh pihak PAS adalah pemilihan yang betul supaya mereka-mereka yang dipilih dapat menunaikan tanggungjawab mereka.